cause you're a sky full of stars. Pantai Ayapapan terkenal dengan keindahan lautnya dan menjadi tarikan di Johor. Keluar berjalan meluang waktu ujung minggu. Grab the key and drive your car all the way to Damansara. Come on and seize the night, have some cookies and coffee. Masa muda. We are at Pantai Pasir Lanun. Okey guys, sekarang ni kita orang berada di Pantai Pasir Lanun. Dekat mana? Dekat Mersing. Kalau korang nak tahu apa yang best dekat sini, jom kita tengok. Jadi, go! Bersama sahabat gembira, jadikan satu bola. This is Pantai Pasir Lanun. Welcome to Masjid Sunan Iskandar. Kata apa yang dirasa, hidupkanlah hari ini mudah, hanya sekali. Grab the key and drive your Laksa merupakan antara makanan yang unik di Malaysia. Kuahnya yang pekat menggabungkan rasa masam, pedas dan ikan yang sangat menyelerakan. Ditambah pula dengan bahan seperti daun kesum, bawang dan perahan limau yang menaikkan aroma serta rasanya. Visit Johor 2026. Pada pendapat saya, Johor merupakan tempat destinasi pelancongan yang menarik kerana kaya dengan makanan terkenal serta kaya dengan budaya seperti Tarian Zapin. Johor juga merupakan tempat mudah diakses melalui jalan raya serta Senai International Airport, memudahkan pelancong memasuki Johor. Pada pendapat saya pula, Johor ni mempunyai tempat yang sangat best untuk kita lawati bersama keluarga kita. Daripada suasana bandar meriah sampai pantai yang cantik. Saya rasa Johor ni juga sangat best untuk lawati kerana suasana yang sangat tenang dan damai. Itu saja daripada saya. Let's go! Pada pendapat saya pula, Johor merupakan sebuah negeri yang menarik untuk dikunjungi kerana gabungan budaya, makanan yang sedap dan juga tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Johor. Antara tempat-tempat menarik untuk dikunjungi di Johor termasuklah Desa Haru di Johor Bahru dan juga Pantai Pasir Lanun di Mersing. Tempat-tempat menarik ini mampu menarik kedatangan pelancong dari dalam negara maupun luar negara. Sekian, terima kasih.